Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, kalau nampak belakang ni terang benderang background ni macam ada cahaya ni sebab saya rekod waktu petang. Biasanya saya akan rekod waktu malam, tapi sebab puasa kita nak ngejar tarawih dan sebagainya apa semua nanti, so lepas tu nanti kan balik tarawih dah lambat pula. Jadi saya buat waktu siang lah. Okey, untuk video hari ini saya nak share sikit tentang kebaikan air nabiz. Ini air rendaman kurma. Jadi kalau nak tahu apa kebaikannya, let's go on. Okey, baik. Antara kebaikan air nabiz ni, yang pertama ia mengelakkan badan dehidrasi. Okey. Selain daripada air masak, air nabiz dapat digunakan sebagai alternatif untuk membuatkan individu itu kekal hidrat, kekal dehidrasi lah. Okey, sepanjang bulan puasa, sepanjang 3 tahun lah saya amalkan air nabiz. Saya tak pernah merasa haus walaupun sedikit pun. Lepas tu yang kedua, meningkatkan tenaga. Okey, kurma mengandungi karbohidrat dan gula yang menjadi sumber tenaga utama kepada tubuh. Oleh itu, minuman ini sesuai diambil bagi mengatasi rasa keletihan, terutama sepanjang Ramadan atau selepas melakukan aktiviti fizikal. Yang ketiga, melancarkan pencernaan. Kekurangan cecair dalam badan boleh menyebabkan masalah sembelit. Kandungan tinggi serat dalam buah kurma memudahkan proses penghadaman. Ni bagi orang yang kadang dia susah nak membuang ke apa ke. So dalam kurma tu dia kandungan serat tu dia tinggi tau. So dia boleh, dia macam nak cerna tu dia senang je, dia laju je. Yang keempat, mengawal gula dalam darah. Walaupun kurma rasa dia memang manis, dia tak adalah orang kata buatkan darah kita naik tau. Bukan naik darah naik pula, sorry, dia tak adalah membuatkan kandungan gula dalam darah kita naik. Sebab dia manis buah, dia bukan glukos. Gitulah. Itu antara kebaikan air nabiz. Okay, ni saya nak cerita sikit lah. Sepanjang bulan puasa saya tak pernah sentuh, untuk waktu sahur lah, saya tak pernah sentuh nasi walaupun satu pinggan. Sebab dalam nasi tu dia ada glukos. So bila dia terkandung glukos, nanti kita macam mana bila tak sepanjang bila kita berpuasa sepanjang hari nanti, waktu siang kita akan jadi cepat lapar, faham tak? Gitu lah. So macam benda ni memang daripada kecil memang saya, macam contoh, saya memang tak sentuh nasi pada bila bangun sahur. Saya akan sentuh cereal, saya akan sentuh macam benda-benda yang buat kita tahan lapar panjang, faham tak? Gitu lah. Contoh macam air cereal, macam Nestem ke apa ke kan. Tapi benda yang paling wajib kena ada untuk saya pada pada waktu sahur, air nabiz. Sebab dia memang akan tahan sepanjang hari, dia akan tahan. Sebab pernah masa bulan puasa, masa tu saya tak ingat lah, masa tu saya sekolah rendah ke sekolah menengah. Ada sekali tu waktu sahur dah nak habis, macam kira terbangun lambat lah. So alternatif paling cepat, saya bantai kurma 3 biji, lepas tu minum air, dah. Memang akan tahan lah sepanjang bulan puasa tu, memang akan tahan. Memang kiranya kita boleh mengharungi seharian bulan puasa tu dengan senang. Okay, jadi itu saja untuk video hari ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan semoga kita dapat berjumpa lagi pada video yang akan datang.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bye.